Saudara, Kang Kim Siang dari Kang Financial Advisory dan CC Advisory. Ya, saudara, saya sudah bersara dari menjual polisi. Ya, saya tiada apa-apa yang hendak dijual kepada anda hari ini. Saya hadir di sini semata-mata untuk berkongsi ilmu dan pengalaman supaya anda dan keluarga anda dapat membuat keputusan kewangan yang lebih bijak. Ya, setiap minggu saya akan berkongsi tips, panduan dan perkara-perkara perlu anda tahu tentang insurans dan perancangan kewangan. Ini. Jadi 41 tahun pengalaman insurans ya. Satu malam ada satu malam saya menjual insurans di sebuah kampung untuk menerangkan tentang insurans. Ya, jadi waktu itu kami sedang berbincang insurans. Jadi waktu itu kami sedang bincang tentang pinjaman bank dan pada masa itu juga bakalan elektrik tiba-tiba terputus. Pop! Lampu semua terpadam dan semua gelap. Hidung pun tak nampak. Ya, jadi saya duduk berdepan dengan orang ketua keluarga dan berkata sama dia, bos, macam mana kita mau sambung cerita ini ya. Jadi dari sini saya mendapat satu ilham yang berpunca daripada lampu yang terpadam itu. Jadi dengan kegelapan malam itu saya cakap dengan dia, bos, fikirkan pengalaman bos dan keluarga, perjalanan bos dan keluarga masih jauh. Anak kita masih 5 tahun. Bos baru 25 tahun. Pada masa itu. Jadi isteri pun masih muda. Ya. Perjalanan jauh masih jauh. Ya. Jadi bos, fikirkan perjalanan keluarga masih jauh dan anak itu masih kecil 5 tahun ya. Jadi tapi bayangkan kalau tiba-tiba keluarga kehilang satu keluarga, ketua keluarga. Macam tadi lah itu lampu pop, ni macam terus gelap. Hidung pun tak nampak. Pada masa itu kalau dia hilang satu ketua keluarga, isteri punya perjalanan pun gelap, anak punya perjalanan pun gelap, ya. Jadi masa depan keluarga gelap, ya, dengan sekelip mata saja, ya. Jadi si isteri terpaksa merayu, ya, dengan pihak bank dan si pelelong itu, tolonglah jangan lelong saya punya rumah lah. Tolonglah jangan buat lelongan tu ya. Bank mana dia boleh bilang dia tidak. Dia mengikut perjanjian. Kalau perjanjian bilang pinjaman tidak bayar 3 bulan, dia tidak bayar, dia terpaksa berjalankan tugas. Ya, pelelong-lelong itu pun jalankan tugas. Jadi di situ ya saya merayu kepada pihak ketua keluarga berfikirlah ya. Jadi sekarang bos, sekarang ada 2 option di sini. Ada 2 option sini. Rasa ada, kalau kita punya tunggakan bank masih ada 250,000 dan rasa ada jalan kah untuk menyelesaikan ini 250,000? Takkan. Jadi sini saya berikan 2 option ya. Satu option yang bayar RM200. RM200 sebulan. Ya. Cuma bayar 30 tahun. Baru
bos kutip RM72,000 dengan 10,950 hari. Itu sih, ya. Okey. Jadi kedua option ialah pelindungan 40,000. Pop kalau ada apa-apa perjanjian ini, insurans ni terus bayar 400,000, ya. Satu bulan cuma bayar RM200. Sini bolehlah. Tadi option satu lah. Kutip RM200, kutip lah, pelan-pelan naik. 30 tahun baru dapat kutip 72,000. Ini pop. Option kedua RM200. Dia terus boleh bayar kalau ada berlaku kematian di atas ketua keluarga, dia terus bayar RM400,000. Ya, jadi kedua-dua option satu lebih, mana satu yang berbaloi? Ya, RM200 berkutip pelan-pelan atau RM200 beli satu perjanjian insurans 400,000. Mana satu yang berbaloi? Fikir baik-baik. Kalau kita jadi setua keluarga, fikir baik-baik. Kalau mau beli insurans, jangan terus pop beli insurans. Sama. Fikir baik-baik dulu. Apa yang betul-betul boleh, ini RM200, apa yang boleh kerja sama saya? Kalau dia bilang kerja, pop. Kalau kau ada apa-apa, RM400,000 dia boleh bayar kau. Ini kalau kau mau ya, beli. Jangan sekali-sekali buat yang tidak berfikir. Berfikirlah terus beli. Ya, orang bilang begini, begitu, begini, begitu. Terus ikut. Ingat, ini kau punya titik, ini setiap sen dari kau punya titik peluh. Jadi berfikirlah, berulang kali fikir betul-betul baru beli. Yang mana satu yang berbaloi? Ini ya. Okey, bos. Okey. Sekarang cuma hal ini macam baru kau boleh menyelamatkan kita punya rumah lah. Jadi kita punya isteri pun ada, boleh tinggal aman dan anak di situ, ya. Sampai dia umur 20 tahun, ya. Sampai dia habis universiti pun boleh tinggal sini, ya. Okey. Ini senario satu sampai sini saja. Saya akan pergi senario kedua. Senario kedua. Asal kawan datang sama saya, Kang, saya mau buat satu personal loan 1 juta sama bank. Jadi, saya bilang jadi? Dia bilang, itu bank mau suruh saya simpan duduk satu hartanah bernilai 2 juta. Jadi, saya bilang, nama itu. Jadi, ini sudah itu buat satu perjanjian dengan kita, dengan bank, ya. Buat itu perjanjian, okey, dan perjanjian itu disetujui oleh dua-dua pihak bank dan pihak peminjam, ya. Bila setuju, ngam, itu tengok itu kontrak, ngam, baca dulu itu kontrak, ya. Ngam. Kalau tidak ngam, suruh peguam lain baca lagi, tengok ngam ke tidak. Kalau ngam boleh. Okey, ini perjanjian disign oleh pihak bank, pegawai bank dan pihak kita sebagai peminjam. Dan hantar ke LHDN untuk stamp. Dan stamp balik, okey, ngam. Baru kasih duduk kita hartanah tanah yang 2 juta itu bernilai marketing. Sekarang punya marketing 2 juta. Okey. Hantar kepada bank. Bank akan buat pergi dia pandai buat itu stamp. Yang melalui Jabatan Tanah lah. Itu. Okey. Kemudian sampai di sinilah. Ngam. Malang tidak berbau. Kita tidak boleh tahu apa-apa boleh berlaku setiap hari. Hari ini kita baik.
tapi bukan besok kita baik. Besok kita baik bukan lusa kita baik. Lusa kita baik bukan lusa-lusa kita baik. Tidak. Kita mesti buat. Kalau kontrak macam ikat tangan, kalau ikat di bank, 2 juta punya hartanah di dalam bank, duduk dalam bank, ikat tangan dengan perjanjian. Ya, okey. Jadi kalau ini enter kontrak, kita mesti mau buat satu exit kontrak. Macam mana exit kontrak? Exit kontrak begini. Ini macam mana exit kontrak? Exit perjanjian. Lepaskan dari perjanjian lah. Ini cara-cara pilihan satu. Ya, pilihan satu ya, perjanjian perlindungan ya, dengan membeli satu insurans bernilai 1 juta dengan membayar premium 4,500 sebulan. Jika berlaku musibah, harta itu perlu dilelong, tidak perlu dilelong dan waris tidak hilang aset. Ini pilihan pertama. Exit kontrak ya. Pilihan kedua, kalau hartanah itu dilelong, pihak pembiaya nilai 2 juta mungkin jatuh ke dijual pada harga 1 juta atau 800. Ini tidak semestinya 1 juta atau 800 ribu lah. Itu mengikut market price, harga pasaran masa itu. Okey? Dan ya, okey. Kalaulah itu pasaran tak bagus, dia jual 1 juta atau 800 ribu. Sudah terang-terang kita rugi besar. Rugi berapa? Kalau 800? 1.2 million sudah rugi. So, itu market price. Bila kau kasih duduk, itu 2 juta market price. Itu bukan cakapnya dari itu juru nilai kah? Juru nilai tanah. Itu dia buat itu dihantar ke bank. Okey? Jadi, kalau hartanah dilelong pihak penyiaya nilai 2 juta mungkin dijual dengan jatah 1 juta atau 800 ikut market ya. Jadi antara kedua-dua cara, mana satu betul-betul berbaloi? 4,500 ringgit insurans sebulan. Tapi kalau ada apa-apa, dia terus menyelamatkan kita punya 2 juta. Tak payah bayar cincong. Tak payah minta YB. Tak payah. Ini. Okey? Jadi, saudara, sampai sini sudah cukup terang, saudara. Ya. Setiap perbuatan pembeli insurans mesti tahu apa kita mau beli itu insurans untuk apa. Ya, mesti mau tahu. Jangan blur terus beli saja. Orang bilangin macam satu bulan beli saja. Nanti baru mau marah itu insurance agent atau mau marah itu company tipu. Beginikah? Tahu, saudara. Berfikir betul-betul ini. Duit semua dalam kita punya tangan. Ingat betul-betul sebelum tangani insurans punya proposal form, ingat. Fikir kalau tidak ngam, tak payah sign. Fikir tanya kawan, fikir tanya AI. Okey? Sampai kita faham dulu, dek atau saudara, baru pergi sign, baru pergi bayar. Ya? Ini baru ada nilai kau punya duit. Ini baru ada nilai. Kita punya duit bukan di daun tau. Pergi goyang-goyang tu pokok di sebelah rumah sana. Itu daun, itu duit. Bukan begini ya, bos. Sorry ya kalau saya cakap begini ya.
Ini mau kasih ingatkan saja. Jadi saudara, sampai sinilah ya. Jika video ini manfaat untuk Anda, sila like, subscribe dan kongsi kepada keluarga dan rakan-rakan Anda. Terima kasih.